Kedai tu halal ke tak? Biasanya kan dekat Malaysia ataupun Asian country, korang akan nampak 4 signboard ini. Contoh yang pertama, no pork. Halal friendly, Muslim friendly, no pork. Okay? So korang tu mesti automatically, wah, ini mesti halal punya. Wah, makan pun sedap, makan sedap. Tapi tempat tu mereka tidak diiktiraf oleh JAKIM. So kalau tempat tu dia tak diiktiraf JAKIM tu, tetap tidak halal. Jadi kenapa ramai masih nak makan dekat sana? Sebab apa? Sebab makanan sedap, tapi korang selalu lupa tempat tu adalah tidak halal. Ini memang cukup memeningkan. Pasal kita boleh lepas ni awak boleh survey, tanya apa dia faham pasal halal. Dia pun tak faham. Kebanyakan orang Melayu, apa lagi orang bukan Melayu, apa dia halal. Mungkin kita boleh duduk buat soalan yang jelas. Orang faham tak halal ni? Apa dia maknanya nolat? Dan nolat ni boleh makan ke tidak? Pasal dia orang makannya kat restoran Korea, dekat restoran Jepun ke apa benda, dia bubuh je. Pasal dia kata, ni halal. Dia pun tak tahu si halal tu. Siapa yang boleh tahu, beritahu benda ni halal atau tidak? Siapa yang boleh tahu? Mana dia sijil halal? Ada kita pernah tengok? Dia logo pun kita pun tak buat dulu. Ada satu logo tu. Ejaan pun tak betul. Macam mana kita nak perbetulkan keadaan? Tapi ingat, makanan ini benda yang penting yang menjadikan darah daging kita. Jadi kita amat penting menentukan yang kita makan ini adalah halal. Kalau tidak, kalau kita terlibat dengan tidak halal, esok dia akan melibatkan doa kita. Bebas along, bebas riba. Ayo kembalikan ketenangan hidup anda. Lebih 15,000 kes berjaya dikendalikan. Untuk bantuan, layari bebasalong.com atau hubungi 019 359 1000.